Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar podcast sastra kita. Saya Jelita dan dalam episod kali ini kita akan membincangkan tentang seorang penyair besar tanah air iaitu Suhaimi Haji Muhammad. Dan tema karya-karya puisinya. Bersama saya hari ini ialah tetamu jemputan iaitu Sakinah, seorang pelajar universiti yang banyak mengkaji karya Suhaimi. Apa khabar Sakinah? Waalaikumsalam Jelita. Alhamdulillah saya sihat. Jelita apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Ya, Alhamdulillah. Sebenarnya saya pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Jelita kerana sudi menjemput saya untuk mengkongsikan tentang karya-karya Suhaimi Haji Muhammad. Karya beliau ni kebanyakannya karyanya adalah sangat unik. Saya rasa saya perlu berkongsi kepada anda semua. Betul tu Sakinah. Kalau kita lihat, karya beliau dikategorikan sebagai kumpulan puisi dan beliau mula berkarya sekitar tahun 1950. Dan pada waktu itu beliau baru berusia 16 tahun kan? Ya, betul. Dalam tempoh itu beliau telah menghasilkan antologi puisi berseorangan sebanyak 33, manakala antologi puisi bersama sebanyak 27. Beliau juga banyak menghasilkan cerpen, novel dan banyak lagi lah. Karya-karya beliau banyak menitik beratkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, keinsafan dan tentang kehidupan. Saya tertarik dengan salah satu puisinya yang berjudul Hanya Allah dalam Karya Wujud. Boleh Sakinah kongsikan sedikit tentang maksud puisi tu? Oh ya, dalam puisi ini yang bertajuk Hanya Allah, Suhaimi menggambarkan kebergantungan manusia kepada Allah dalam setiap perkara. Tema utama yang terkandung dalam karya ini adalah bertemakan tentang ketuhanan, keagamaan dan keesaan Allah Subhanahu Taala terhadap makhluknya. Dan dalam puisi ini juga menekankan tentang seorang hamba yang mengakui kebenaran Allah Subhanahu Taala sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Wah, menariknya. Dan saya difahamkan Suhaimi ni menghasilkan beberapa kumpulan puisi lain. Contohnya At-Taqwa, An-Nur dan As-Salam. Betul ke? Ya, betul. Dan puisi-puisi ini iaitu At-Taqwa, An-Nur dan juga As-Salam. Semuanya bertemakan tentang keagamaan, ketuhanan dan juga kerohanian. Bolehkah Sakinah ceritakan lagi karya yang dihasilkan oleh Suhaimi untuk kita hayati pada hari ini? Ya, karya selanjutnya ialah tentang karya Cintamu Umi. Dalam karya ini bertemakan tentang kehidupan yang mana saya boleh ambil contoh tentang puisinya bertajuk Cintamu Umi akan berlayar ke laut jauh yang bertemakan tentang kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya. Dalam karya ini jelas menunjukkan bahawa kasih sayang seorang ibu ini tidak akan terputus walaupun dia sudah berjauhan dengan kita. Dia telah meninggal dunia pendek cerita. Saya juga ada terbaca puisi yang bertajuk Cintamu Umi akan berlayar ke laut jauh. Saya sangat tersentuh Aina. Bahasanya lembut tapi syarat dengan makna. Contohnya bait yang berbunyi air yang ku teguk adalah susumu, makanan yang ku telang adalah usahamu. Bait itu jelas menunjukkan betapa besarnya pengorbanan dan jasa seorang ibu kan? Ya, betul tercita dalam puisi ini Suhaimi Haji Muhammad menggunakan metafora yang indah dan unik di mana metafora itu sangat dekat dengan kehidupan dan emosi para pembaca. Sebagai contoh, metafora susuan ibu menggambarkan sebagai sumber kehidupan. Manakala seperti laut yang tidak pernah kering menggambarkan tentang kasih sayang seorang ibu. Puisi ini membawa mesej bahawa kasih seorang ibu tidak bersempadan, bahkan terus hidup walau masa berlalu. Oh, saya pun tertarik dengan baris yang berbunyi tapi cintamu Umi akan berlayar sepanjang musim ke laut jauh. Ia menggambarkan bahawa kasih ibu tetap abadi, merentasi masa dan ruang. Tepat sekali cerita. Dalam karya ini Suhaimi menunjukkan tentang bahawa pengorbanan seorang ibu tidak akan pernah hilang walaupun anak-anak telah meningkat dewasa.
Dalam karya ini, Cintamu Umi bertemakan tentang kasih sayang, ketulusan dan pengorbanan inilah yang menjadikan Cintamu Umi ini sangat dekat dengan para pembaca. Oh, jadi kalau karya Hanya Allah menonjolkan tema ketuhanan. Karya Cintamu ini menonjolkan tema kemanusiaan dan kekeluargaan, terutamanya kasih ibu yang suci dan kekal. Ya, kedua-dua karya ini menunjukkan keseimbangan dalam penulisan Suhaimi di antara cinta kepada Tuhan dan juga cinta kepada manusia. Wah, sangat menyentuh jiwa ya. Ada lagi tak karya yang Sakinah rasa boleh dikongsikan dengan penonton di luar sana pada hari ini? Baiklah, terdapat satu lagi karya yang saya rasa saya perlu berkongsi, iaitu yang bertajuk Nafas-Nafas Nurani. Karya ini diterbitkan pada tahun 2007. Karya ini merupakan sebuah karya yang syarat dengan renungan tentang kemanusiaan dan kehidupan. Melalui karya ini, Suhaimi membawa kita merenung hakikat masa, dosa dan keinsafan diri sebagai manusia yang tidak sempurna. Baik, boleh tak Sakinah kongsikan karya-karya yang ada dalam Nafas-Nafas Nurani? Okay, dalam karya ini saya sebenarnya ada dua puisi yang saya ingin kongsi, iaitu tajuk yang pertama dia yang bernama Masa. Okay, dalam karya ini beliau menitik beratkan tentang masa ini sangat mencemburui kita. Jadi sebagai manusia kita perlulah menghargai dan menggunakan masa itu dengan sebaik mungkin. Yang tajuk seterusnya ialah tajuk Taubat. Dalam karya ini menegaskan tentang keinsafan, menegaskan tentang tema keinsafan di mana setiap manusia perlulah selalu bertaubat selepas melakukan sesuatu perkara, sebab kita tak tahu bila kita buat kesalahan kan. Tak kisahlah sama ada orang itu Muslim ataupun tidak, kita mestilah sentiasa bertaubat dan memohon keampunan daripada mereka lah, sebab kita pun tak tahu bila kita meninggal kan. Jadi lebih baik kita memohon kemaafan kepada mereka lah, semua insan. Saya suka cara beliau menulis itu dengan nada yang lembut tapi penuh dengan makna. Dan dalam puisi taubat ni, beliau mengajak kita supaya kembali kepada Allah setelah melakukan kesalahan. Ya, betul. Sebab kadang kita tak sedar kesalahan yang kita lakukan. Kadang kita rasa kesalahan tu, aku tak salah. Tapi sebenarnya itu telah menggoreskan hati insan itu. Tak kisahlah kalau dengan Tuhan kita boleh memohon keampunan. Tapi kalau manusia tu agak susah. Jadi pada pendapat saya, lebih baik kita sentiasa memohon kemaafan daripada mereka. Jadi, boleh kita simpulkan yang karya Nafas-Nafas Nurani ni bukan sekadar tentang kehidupan, tapi dia tentang perjalanan spiritual manusia. Daripada kelalaian kepada kesedaran, daripada dosa kepada keinsafan. Dia cerita itulah keindahan dan keistimewaan karya Suhaimi ni. Beliau menulis dengan jujur, menggunakan pengalaman rohani sebagai cerminan kehidupan kita semua. Karya-karyanya mengajar kita tentang erti kehidupan, menghargai masa, menghargai kehidupan dan sentiasa mencari makna di sebalik setiap nafas yang kita hela. Masya Allah, sangat mendalam. Jadi, boleh kita sebutkan yang tema-tema yang kita kongsikan ni berkisahkan kepada ketuhanan, keinsafan dan kemanusiaan. Betul tak? Ya, betul cerita. Suhaimi menulis bukan sekadar untuk keindahan bahasa tetapi untuk menyentuh jiwa dan mengajak manusia mengenal pencipta mereka. Boleh tanya kenapa karya dia banyak bertemakan tentang keagamaan ni? Okey, buat cerita dan penonton di luar sana yang tertanya-tanya kenapa tema Suhaimi ni banyak bertemakan tentang keagamaan, kerohanian dan keinsafan. Sebenarnya karya-karya ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan Suhaimi itu sendiri. Suhaimi banyak mempelajari tentang ilmu tafsir, ilmu tasawuf, ilmu fiqah, ilmu hadis dan banyak lagi lah. Sebelum ini juga, sewaktu beliau berumur 25 tahun, beliau telah menuntut di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, di mana di situ beliau telah mempelajari tentang
tentang bahasa Arab. Terima kasih banyak Sakinah atas perkongsian yang penuh makna. Semoga perbincangan hari ini memberi inspirasi kepada pendengar untuk lebih menghargai puisi yang berunsur kerohanian. Alhamdulillah, terima kasih cerita. Baiklah, sampai di sini dahulu episod kita kali ini. Jangan lupa ikuti podcast sastra kita untuk mengenali lebih banyak tokoh dan karya hebat selepas ini. Saya Julita undur diri dahulu. Assalamualaikum dan bye. Bye.